Barang sampai. Okeynya. Lepas tu aku pergi Mayamo beli tali pinggang, lepas tu beli kasut hitam. Lepas tu aku test lah kasut. Aku beli kasut bata sebab sedap nak pakai. Lepas tu aku pergi blok studio. Oh, studio ni paling sedap lah. Kita ambil gambar dulu guys. Nervous ya, aku nervous gila tu. Gambar aku gambar gila. Aku dah pergi mampus lah. So tomorrow. lepas tu aku ajak ayah aku mari ke UMP Pekan sebab nak tengok lah masjid baru siap. Banyak benda-benda baru yang UMP baru buat lah kat dalam tu. So solat jamak kosar kat situ. Lepas tu kita orang pergi dekat Menara Jam. Pergi mak aku naik jam. Gembira sungguh mak aku masa ni. Lepas tu ayah aku pun tak naik sebab tinggi jugalah atas ni. Ayah aku duduk bawah je. Tengok abah bawah. Later. Sekarang ambil gambar kat FK. So inilah fakulti kita orang. Yang kita orang 2 tahun duduk kat sini. Ada VR, ada 3D. Semua kita orang belajar kat sini lah. Besar fakulti ni. So kat sana ada chancellery. Nanti kita pergi kat chancellery. Panas weh. Guys, panas. So kita akan ambil gambar dulu. So saksikan sinematik. Ting. Malam tu kita orang makan steamboat. Oh, kenyang molek lah. Lepas tu kita orang pergi ke rumah sewa. The next day. Wan, Iman. Tetamu-tetamu yang dihormati sekalian, di Perpustakaan Universiti Malaysia Pahang Sultan Abdullah untuk mendapat Wow, banyaknya graduasi kat sini. Wow, terima kasih. Hai. Ya saya. Ada tak yang beliau register dalam library? CG, grafik multimedia. Standby BCN 1. Saya untuk BCG. Thank you. Wow. Dunia kerja. Terima kasih UMPSA. Ning Adila binti Muhammad Fuad. Azim Zul Hakim bin Abdul Karim. Setelah lama menunggu tu dan tiba giliran kita pula. Baru aku sedar, sepanjang 4 tahun ni, benda yang paling susah bukan assignment, bukan exam, tapi berdepan dengan diri sendiri. Diri yang pernah penat, pernah putus asa, tetapi terus jalan.
Smart. Angkatkan folder anda ke udara. Lambaikan dengan penuh semangat. Alright. Terima kasih semua. Tahniah para alumni UMPSA. Is it over? 1, 2, 3, smile. 2 hours later. Tada, kita pergi pulang kan? Ini you ambil. You ambil. Ya, ni saya punya. Okey. Saya nak buat apa? Mana ni? CD 21007. 21 007 James Bond. 07 James Bond. Ya. Ada tak? Ada. Ya. Ada. Terima kasih. Saya cek dulu lepas tu datang sini. Ya. Alright. BCG ada tak BCG? So, korang kena pastikan cek dulu nama-nama apa kesalahan apa korang boleh cek. Ni test slip tak okey lah. Alright. Bismillahirrahmanirrahim. Oh. Tada, Bachelor of Computer Science. Dean list. 4 kali lah Dean list. Boleh lah. Total dia berapa? Boleh lah. Lepas tu dia ada satu lagi, official transcript. Ni official transcript A 3.44 CGPA. Alright, official transcript 3.44. So saya 3 KB good standing. Alright, tu saja guys. Kalau korang ingat lagi video 3 tahun yang lalu, aku ada buat video lah. Hari first aku masuk UMP tu dengan keadaan yang sangat takut. Debor semua ada lah. Hari tu aku pack semua barang aku, beli Apollo semualah. Aku pack semua barang dan nak bergegas ke UMP lah esok hari. So aku belilah sabun, kasut, barang-barang peralatan mandi, semua benda tu. So excited, lama nak pergi. So kasut masa tu pun kasut aku pakai kasut carik tapak lah. Tu aku pegang malam tu juga. And telefon masa ni aku pakai telefon Samsung lah. Kamera pun blur-blur masa tu. So hari first aku mari dengan panas nanti, line tak ada. Dan Alhamdulillah lah. So aku sampai kat luar, aku kemas semua barang. So Azmi aku Zahari lah. Masa ni kita orang struggle belajar, pergi kelas. Letih tau. Assignment sampai nak tidur, kuis betul-betul. Duit pun makin habis kan. Sebab kita masa tu guna duit PTPTN nak kena agih duit semua benda. So kelas so masa ni aku pergi kelas Spanish. Aku tertinggal bas. Kita orang tak ada motor lagi. So suruh Zahari pergi hantar lah. Naik bas berasing lah pergi kelas test malam tu. Sebab kalau tak datang test tu bahayalah, boleh dapat kosong ke apa kan. So kita struggle lah masa ni. Lari. Teringat ada super best 5 minit. So bas dah tinggal. So macam biasa, hari-hari biasa aku akan naik bas pada pukul 7 pagi. Naik bas sampai UMP. Sebab tak susah korang nak pinjam kereta apa benda kan. So bila sampai kelas tu, aku dah check pula WhatsApp, kelas cancel. So ni aku pergi stadium tengok JDT, tengok bola bersama-sama kawan-kawan. First time aku pergi stadium. Zul ajak aku pergi stadium, jom tengok bola. So Alhamdulillah jadi diundang. Lepas tu dapat sign daripada coach dia lah. Oh best juga. Dan aku sangat berterima kasih kepada kawan-kawan yang ada sempat dengan aku pada masa degree. Selama 4 tahun ni korang menceriakan hidup aku. Susah senang sekali. Gelak sampai pukul 3-4 pagi gelak kan. Bermain Discord ke apa, bermain game. So ni kita orang pergi Bukit Panorama, best lah. Sebab first time aku pergi hiking dengan member aku. So bila aku pakai baju graduate ni, aku teringatlah semua momen-momen yang kita buat bersama, benda-benda pelik yang aku buat. Tapi yelah nak cakap kan, benda-benda yang pelik tu lah yang kita ingat lah. Banyak benda-benda pelik aku. So orang akan nampak kita macam wow pergi shopping, pergi sini. Tapi dia orang tak tahu hari-hari kita struggle nak buat assignment pukul 3-4 pagi kan. Pergi Faruk pukul 2-3-4 pagi kan, demi kejar deadline dan sebagainya. So ada masa ni spend time lah dengan kawan-kawan semua yang ada tu. So kita orang pergi Sukiya okay, naik KL pergi Sukiya. So memang momen gila lah. Sebaik nak naik genting masa tu. So terima kasih sangat-sangat korang, memang menceriakan. Aku tak tahu macam mana aku boleh adapt degree ni tanpa korang. So aku memang tak boleh believe lah dengan assignment tu. Aku macam wow, kalau tak ada korang ni tak tahulah macam mana. Terima kasih lah. Tak tahulah terima kasih macam mana lagi ya.
So kalau korang jumpa aku kat luar sana, tegur lah. So harap hubungan kita kekal sampai bila-bila. Itu saja video kali ni guys. Don't forget like and subscribe. Terima kasih semua.